Sudah solat Jumaat, saya buat keluar RM20 ni, saya pegang, saya nak letak tabung masjid. Saya nak letak, lepas tu saya kata biarlah, letak satu je. Satu lagi saya nak simpan, saya takut dia tak panjang umur, saya kata tak apalah kalau dia dah masuk kubur nanti, saya masukkanlah duit tu, mungkin boleh tolong dia dalam kubur. Saya buat keluar RM10. Nak masuk tabung tu RM10, saya kata, ya Allah, ini adalah duit anak hamba yang sedang tidak sedarkan diri sekarang ni, ya Allah. Ya Allah, kau sedarkanlah dia, ya Allah. Dengan sedekah ini, kau sedarkanlah dia, ya Allah. Sehatkanlah beliau, ya Allah. Jauhkanlah beliau dari cacat kekal. Saya pun masuk duit tu. Saya masuk duit tu. Kemudian, balik hospital, lepas solat Jumaat tu semua, malam tu dia duduk ICU. Nurse tak bagi tunggu ICU. Nurse kata kat isteri saya, akak baliklah dulu. Nanti apa-apa kita orang telefon. Dah pukul 9, kita tak boleh benar dah orang masuk, dia kata. Sebab ni ICU. Jadi, dia kata akak balik kalau apa-apa telefon. Jadi, saya pun ajak isteri saya balik. Balik ke rumah isteri saya pula. Kerja dia sepanjang malam, menangis, solat hajat, mengaji. Menangis, solat hajat, mengaji. Menangis, solat hajat, mengaji. Lepas tu jam dah pukul 12 lebih. Saya cakap kat dia, marilah tidur dulu. Saya kata, kita tak tahu apa akan jadi malam ni. Kan ada hospital telefon malam ni, apa-apa kan pula. Kita tak cukup tidur dalam malam tadi tak tidur, saya kata. Kan? Jadi dia masuk tidur. Masuk tidur pun saya tak nak tidur juga. Dia duduk menangis. Dia menangis. Lepas tu dia bangun mengaji. Lepas tu dia menangis. Dia bangun mengaji. Sehinggalah pukul 5 pagi. Dia pergi solat tajuk. Dia solat hajat. Dia solat apa semua itu ini kan. Menangis, mengaji. Itulah ibu. Anak-anak kena ambil iktibar. Ambil pengajaran kes ni. Bagaimana kasih sayang seorang ibu. Jadi selepas tu apa jadi selepas tu?